Okey, ni kereta Ahmad Yan. Okey, cerita sikit. Bila Ahmad Ahyan tu ada orang kata viral. Tu sih yang ada orang kata yang sebenarnya tu. Ahmad selalu bawa kereta ni ulang-alik warehouse dengan office. Okay. Dan setiap kali Ahmad jalan, orang akan tegur. Tengok lah. Ahmad tengah jalan tu orang buka tingkap lambat-lambat. Ahmad Yan. Ahmad buka tingkap saya lah. Ahmad Yan nanti buat stiker. Ada tak yang nak sponsor Ahmad Yan? Kita buat nama Ahmad Yan. Ha? Ahmad. Orang yang bawa betul orang lambai. Orang lambat. Bagi tahu lah kalau orang lambai amal lama baik lah. Saya akan buka tingkap lepas saya cakap Assalamualaikum. Oh, kalau orang lama lambai, cakap apa? Assalamualaikum. Tapi kalau buka Islam, saya rasa lah. Saya cakap hai. Hai, dia kena Ahmad Yan. Dia kata macam mana Ahmad Yan? Dia cakap hai, lepas tu Ahmad tengah bawa, lepas tu abang polis macam ni. Ahmad buka tingkap. Boleh tanya Ahmad Yan? Tu cakap, Tipu lah. cakap cantik kereta. Tipu lah Abang Polis. Dia cakap cantik kereta baru. Dia tak ada cek. Ada. Terima kasih. Ha? Oh, dia cari kerja baru. Jadi dia kata? Cantik kereta baru.